Setiap kali kalau saya pergi AGM, setiap kali saya akan nampak this group lah, aunty dengan uncle yang agak tua, tetapi mereka akan pakai baju dengan seluar panjang yang agak lusuh lah. Dan selalu diorang akan pegang plastic bag tau. And every time I pergi AGM, I dah lah pergi smart-smart, I pergi dengan toy. Macam selalu tengok diorang, saya, siapa diorang ni Macam mana diorang boleh masuk AGM? Lepas tu I masuk satu AGM. Lepas tu I masuk lagi satu AGM, group yang sama. Lepas tu I masuk lagi satu AGM, group yang sama. One day I tak boleh tahan tau. I tak boleh tahan. I tanya fund manager saya. I said, boss, these guys, siapa dia orang ni Dan dia kata sesuatu yang saya tak boleh lupa. Dia kata, this is the silent millionaire. Ini adalah jutawan senyap. Saya pun duk fikir, saya pun garu kepala. Macam mana dia orang boleh jadi jutawan? So antara cara yang dia orang buat, setiap kali dia orang dapat gaji, mereka akan melabur. Setiap kali dapat gaji, mereka akan labur. Dan mereka akan labur dalam saham yang beri dividen yang agak lumayan lah. Contoh sekarang ini, kalau kita letak RM1,000 dan saham itu boleh bagi dividen sebanyak 10%. Setiap tahun kita akan dapat RM100. Setiap tahun kita akan dapat RM100 untuk saham yang beri dividen. So kalau kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk melabur dalam saham, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.